Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Saya ucap tahniah di atas usaha yang dibuat oleh Yang Berhormat. Cuma saya ingin kepastian, Yang Berhormat dalam pergolongan banyak menggunakan kalimah-kalimah orang Islam. Nak sujud syukur, alhamdulillah, bersyukur. Adakah Yang Berhormat beriman? Adakah Yang Berhormat percaya dengan Allah? Kami tak mahu kalimah ini dipermain-mainkan. Saya takut mengelirukan orang Islam. Hari ni ngak komen Menteri KPKT tu petik dan tunggang lagi agama Islam, geng. Hampa ada tengok tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Tam Jebat. Sebelum ni kontroversi dia dengan hadis palsu lah. Hari tu kena tegur dah dengan YB Fadli Syahri. Kali ni kena tegur pula dengan YB Zailah. Dok yang aku heran tak boleh brain ni, geng. Dia suka sangat duk petik alhamdulillah, sujud syukur, tawaduk. Ni hampa tengok sendirilah. Perumahan. Alhamdulillah, saya berasa amat syukur. Rata-rata 28 ahli. Jumlah yang ditetapkan unitnya 15,000. Alhamdulillah, kita berjaya melepasi sasaran. Tapi Alhamdulillah, menjelang hari ini, saya pilih tarik keramat hari ini. Projek sakit terakhir di Bukit Katil, di Prema. Akhirnya, saya malam ni dah buat sujud syukur. Sudah dapat CCC. Junjung kasih, mengucap ribuan terima kasih kepada Waduli Tuanku Agong. Pagi ini saya menghadap Tuanku. Dengan penuh tawaduk dan rendah hati, saya telah persembahkan kad laporan KPKT. Kita berasa amat bersyukur. Tuanku Tetah ucap tahniah syabas kepada KPKT. Kita sebagai anak Malaysia, kita menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan. Mana ada dipermain-mainkan sampai itu, perkataan seperti ulang elok. Sebagai seorang yang beriman, saya yakin Yang Berhormat, aku harap kita semua ni sama-sama hormat menghormati. Kerana dalam kerangka madani itu ada hormat. Dalam kerangka madani itu ada ihsan. Alhamdulillah, perkataan itu is Arabic words. Betul tak? Ini bahasa Arab. Dia dengan kata lain, if God willing, insya-Allah, if God willing. Alhamdulillah bermaksud telah pun saya bersyukur. Dalam bahasa bersyukurlah. Dalam bahasa Arab, alhamdulillah. Sebab itu saya rasa jangan kita selalu cenderung kepada isu yang bercanggah dengan perpaduan. Sebenarnya aku terharu bila Menteri KPKT ni kata dia petik agama Islam ni atas alasan menghormati Islam sebagai agama persekutuan Malaysia. Oh, dia nak habaq kata dia tahu perlembagaan Malaysia lah kot. Tapi yang aku tak boleh beri ni, gang, dia tak sensitif pula dekat jualan arak ni di kawasan orang Melayu Islam. Kotlah nak kurangkan sikit jualan secara terbuka di kawasan orang Melayu Islam yang majoriti. Nak suruh kekalkan pula kuota sedia ada. Han dah tahu orang Islam tak boleh minum arak. Han nak jual buat apa kawasan tu banyak-banyak? Secara terbuka pula tu. Lepas tu, dia juga yang ajak staf-staf dia yang beragama Islam ni sambut Christmas dekat pejabat Kementerian KPKT dia. Bukankah fatwa yang melarang kita menyambut Christmas ni? Sebab Christmas ni dia perayaan berasaskan agama, bukan berasaskan kebudayaan. Setiap nyanyian, pakaian, tradisi mereka tu semua melambangkan agama mereka. Jadi orang Islam janganlah ikut. Kalau nak raikan juga, ada tata cara dan garis panduan dia. Tapi payah, Dapsi sendiri yang halang garis panduan ni. Mereka pula yang nak kontrol apa yang boleh dengan tak boleh untuk orang-orang Islam ni, kan. Tu tak masuk lagi isu sandwich ham tu. Dia juga. Dah pasal dia kata ham tu adalah ayam. Sedangkan kalau kita tengok dalam ChatGPT ke Gemini ke ataupun Google sendiri pun terang ham tu adalah babi. Macam mana babi boleh halal pula ada siap logo halal? Dan dia juga yang pergi petik rumahku syurga aku tu adalah hadis. Hadis palsu lah sebenarnya, bukan hadis sahih.
Dah, dia kata dia duk petik pasal firman, hadis, kalimah-kalimah suci untuk orang-orang Islam ni, pasal dia kata dia menjiwai agama Islam tu. Tapi yang aku heran, pasal apa dia tak bantah hidangan arak untuk majlis rasmi kerajaan dan hidangan arak dalam sekolah? Bukankah itu bertentangan dengan perlembagaan Islam sebagai agama persekutuan? Lepas tu judi pun boleh masuk dalam sekolah. Sekolah boleh terima sumbangan daripada syarikat judi lah. Takkan dia tak sensitif kalau dia menjiwai agama Islam? Dan yang aku heran, kenapa tak pertahankan orang-orang Islam di Malaysia ni dengan menyokong untuk dibentangkan RUU 355 ni yang dah siap diusul dan dibentangkan di Parlimen. Siap dah disemak dan diluluskan oleh Gubalan Pejabat Peguam Negara pada 7 Oktober 2022 lagi. Tu buah tangan dari PAS lah yang menyertai kerajaan 33 bulan. Hampa duk tanya lagi pasal RUU 355. Weh, walanon. Kan kita sedia maklum, RUU 355 ni hanya untuk orang-orang Islam dalam Malaysia dan untuk memperkasakan mahkamah syariah dalam Malaysia ni. Jadi aku nak pesan ni kat YB dengan komen daripada DAP. Janganlah nak tunggang, nak ambil, nak petik Islam ni ikut kena tekak saja. Ikut yang kena dengan selera. Yang mana yang hampa suka hampa ambil, yang mana yang hampa tak suka hampa tinggal. Islam tidak begitu, YB. Nak terima Islam, kena embrace Islam tu keseluruhannya. Tak boleh agama suku, politik suku. Itu sekular, bukan ajaran Islam, YB, macam tu. Sekular tu sesat, difatwakan sesat, YB. Jadi hampa boleh nampak tak, geng? Bila parti PAS memperjuangkan politik ni dan mengguna pakai agama, mengguna pakai firman, hadis sebagai rujukan dan hujah, Pak Walanon kata apa? Pak Walanon kata PAS ni tunggang agama. Habis tu yang menteri hampa ni, weh Walanon, duk petik agama Islam ni, dia tunggang apa pula? Tunggang ikut suka dia ya. Hayya.